Kalau korang baru nak beli kucing, jangan membazir tau, beli barang yang tak perlu dulu. Dalam video ni, Bella nak kongsi 5 barang paling wajib yang setiap cat owner kena ada. Hey, come along with me. Welcome to Bella, the place to be. Little moments, dreams we grow, sharing stories as we go. Bella Gas, keep going, keep growing every day. Hello! Welcome back to Bella Gas channel. Keep going, keep growing. Hello guys. So, kalau korang tengok, ini adalah bilik kucing saya tapi belum siap lagi. So, ada beberapa barang lah belum sampai lagi. Tapi seperti yang korang tengok dekat tajuk thumbnail kita, Bella nak share 5 barang yang paling penting untuk kucing, terutamanya kalau ini pertama kali korang nak beli. Barang pertama, sediakan bekas makanan. Kalau boleh stainless steel, jangan guna plastik lah. Barang kedua pula adalah bekas tempat diorang nak membuang. So basically, kalau bekas ni biasanya kalau boleh pakai stainless steel. Kalau tak, pakai je plastik tapi kena scoop hari-hari. Okay? Yang ketiga, makanan kucing. Benda ni memang sangat membantu untuk kucing membesar, dapat nutrisi. So, kalau boleh gabungkan dry food dengan wet food. So, tengok dia lebih berselera. Ini untuk diet diorang lebih seimbang. Yang keempat ni, barang yang sangat wajib juga. Sebab apa? Dia sangat sesuai lah, penting untuk travel ataupun nak pergi klinik. Dia lebih selamat. Carrier ni sangat membantu untuk kucing-kucing korang bergerak. Barangan kelima ni memang Bella rasa sangat wajib. Kenapa? Dia sangat membantu emosi kucing-kucing korang yang biasanya indoor lah. So, play safe dengan diorang. So, macam permainan diorang lah. Kadang-kadang saya suka pakai laser. Ada juga saya gunakan yang loceng-loceng tu pun okey juga. So, ini boleh mengurangkan stres diorang dekat rumah lah. Kalau korang ada bajet lebih, Bella cadangkan korang beli barang-barang ni juga tau. Water fountain, scratch board, tilam untuk diorang rehat-rehat. Lepas tu sikat, potong kuku dan itu sajalah. Jadi Bella harap video ni dapat membantu korang. Kalau korang baru nak beli kucing, kalau ada barang lain yang korang rasa wajib, cuba tinggalkan komen. Jangan lupa like, subscribe dan jumpa lagi dalam video Bella seterusnya. Bye! Keep going, keep growing!